Kadang-kadang, luka paling dalam datang pada waktu yang kita paling perlukan sokongan. Itulah yang buat ramai tersentuh bila Puteri Sarah Liana tampil bersuara. Semuanya bermula bila tular satu video tentang seorang wanita hamil yang didakwa dicurangi pasangan sendiri. Dalam keadaan sarat, emosi pun tak stabil, tiba-tiba diuji dengan perkara macam itu. Dan mungkin sebab itu, Sarah tak perlu fikir lama untuk beri reaksi. Faham sangat bila tengah mengandung. Been there. Ayat yang ringkas tapi berat. Sebab dia bukan sekadar bercakap, tapi pernah lalui sendiri. Pengalaman yang mungkin tak semua orang nampak, tapi cukup untuk buat dia faham perasaan wanita itu. Perkongsian itu terus dapat perhatian ramai. Ramai yang tinggalkan sokongan, bukan sahaja untuk wanita dalam video itu, tapi juga untuk Sarah sendiri. Seolah-olah ada satu rasa yang dikongsi bersama, tentang sakit, tentang kuat dan tentang dangtit semula. Untuk rekod, Sarah pernah mendirikan rumah tangga dengan Syamsul Yusof pada 8 Mac 2014 dan mereka berpisah pada Jun 2023. Sepanjang perkahwinan itu, mereka dikurniakan 2 orang anak, Syaikul Islam dan Sumayyah. Kadang-kadang, bila seseorang yang pernah terluka memilih untuk bersuara, bukan untuk membuka cerita lama, tapi mungkin untuk beri kekuatan pada orang lain yang sedang melalui perkara yang sama. Sebab ada luka, hanya difahami oleh mereka yang pernah rasa. Pada pandangan kau, bila seseorang kongsi pengalaman macam ini, adakah itu membantu orang lain atau sekadar membuka semula luka lama? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.